Assalamualaikum, saya Furqan Mansur ataupun dikenali sebagai Ikan QS lah. Saya sebenarnya sebelum ni pun tidak pernah kenal lah Enalumate ni. Tapi disebabkan kawan tu dia show ke TikTok Enalumate ke apa semua. Oh, rupanya tengok-tengok Enalumate ni seru lah di TikTok di ke apa. Cuma kita yang tidak pernah tahu. Kalau tengok Enalumate ni dia famous dengan kabinet dapur. Tapi benda lain bila mana kita cuba suara ke yang kita ni nak benda ni dia boleh handle juga. Tak ada lah kata hanya kabinet dapur saja, tidak. Semua benda dia boleh urus ke. Dia dengar ikut cita rasa kita. Cita rasa saya ni agak cerewet lah. Kalau aku boleh kata ke ubah tu boleh ubah banyak kali lah. Lagi dia tidak buat hati kita tukar siapa lah kita rasa boleh setara ni. Dan dia pun ada juga Enalumate dia bagi idea okay, why not gini. So kita okay, bagus, good idea. Kata mudah bahasa senekir kot lah. Bagi saya, bagai seorang yang keluarkan duit, saya tak rasa rugi lah. Rugi ni maksudnya macam mana? Saya dah keluarkan duit ratusan ribu contoh untuk satu rumah, tapi tak ada warranty. Warranty yang Alumate bagi ke saya 5 tahun untuk kabinet. Kabinet ramai yang boleh buat kabinet, tapi yang bagi warranty setakat ni saya rasa Enalumate sajalah. Dan orang kata ada masalah, telefon siapa. Jadi untuk mana warga Pantai Timur, saya recommend sangat-sangat Enalumate. Servis kalau kata 10 bintang, saya bagi 10 bintang. Ikhlas dari hati ni saya royak. Jadi kalau awak nak rasa apa yang saya rasa, dia punya berbaloi itu macam mana berurusan dengan Enalumate, contact Enalumate.